Akibat kecuaian lembaga pengarah sehingga syarikat menanggung hutang mencecah RM42 bilion, Tan Sri Muhyiddin Yassin tetap dengan pendirian semua lembaga pengarah 1MDB wajar dipecat. Mengakui pandangan itu diterima semua pemimpin politik, Timbalan Perdana Menteri menyatakan perkara berkenaan telah dimaklumkan ke Datuk Seri Najib Razak dan Menteri Kabinet dalam satu mesyuarat tertutup. Itu pandangan saya yang saya buat dalam pertemuan tertutup. Itu saja saya nak komen. Pertemuan tertutup dalam kursus politik yang telah dibuat oleh Biro Latihan. Jadi bagi saya itu pandangan saya dengan rakan-rakan pimpinan politik untuk mereka lebih faham. Dan ini bukan satu perkara baru, saya pernah menyuarakan juga di luar pandangan kita tentang soal itu. Yang penting kita nak menentukan penyelesaian kalau boleh tentang perkara yang tersebut tadi. Pendirian serupa pernah dinyatakan dalam ucapan pada perhimpunan tertutup tahun lepas semasa kursus politik anjuran Biro Latihan UMNO.